benda sama je. Bosan lah. Pada dua zaman, iaitu zaman pertama epok Pleistosen dan zaman kedua epok Holosen. Okey, zaman epok Pleistosen ni suhu bumi rendah. Kasihannya Ustazah sentiasa sabar menghadap perangai kami. Walaupun kami nakal, Ustazah tak pernah mengeluh. Ya Allah, ganjarilah guru kami dengan syurga-Mu. Cikgu tak penat ke? Semalam cuti. Hari ni ramai tak datang. Oh, cikgu mananya penat. Kalau ada murid yang nak belajar, cikgu ni akan mendidik murid-murid, mengajar murid-murid, menyampaikan ilmu kepada murid-murid tanpa jemuak, tahu tak? Murid-murid tu nak belajar ke tidak? Okey. Cikgu, saya minta maaf cikgu dan terima kasih. Kami tidak pernah nampak cikgu. Tapi hari ini kami hargai cikgu. Okey, baiklah. Cumanya cikgu nak pesanlah. Lain kali kalau masa belajar tu, belajarlah betul-betul. Sebenarnya kalau cikgu marah tu sebenarnya ada sebabnya. Sebab cikgu nak semua dan cikgu percaya dunia dan akhirat untuk menjadi manusia yang berbakti kepada agama, bangsa dan negara, terutamanya murid-murid Seri Al-Huda supaya maju cemerlang dunia dan akhirat. Cikgu dah maafkan semua kesalahan anak murid cikgu. Walaupun apa sekalipun kesalahannya, mereka tetap murid-murid yang masih lagi belajar. Mereka masih lagi ibarat seperti rebuh. Kita yang menjadi guru-guru mestilah melenturnya supaya tidak menjadi buluh. Apabila telah menjadi buluh, sangat sukar untuk dilentur lagi. Itulah sedikit sebanyak nasihat daripada cikgu demi murid-murid Al-Huda, dan cikgu juga mewakili guru-guru Seri Al-Huda. Mendidiklah anak-anak murid kita kerana Allah, bukan kerana ganjaran yang kita terima di dunia. Hanya Allah sahajalah yang dapat membalas segala pengorbanan kita. Sesungguhnya, biarlah kita berasa ikhlas dalam mendidik anak-anak murid kita.